Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Pagi ni saya nak bangkitkan satu cerita, satu kejadian gitu. Yang mana duit kedai runcit saya tu dengan kedai saya tu dimasukkan ke dalam akaun Kerajaan Negeri Pahang. Dia mendahului pihak Sultan Pahang ni. Jadi macam mana cerita ni? Boleh siapa-siapa tak menjelaskan benda ni? Minta Sultan Pahang tolong jelaskan benda ni. Yang sahah ni. Sahah dengan anak Sari ni. Yang macam mana satu ketika gitu Sari ni masuk dalam kedai tu dengan barang ada RM40,000, RM50,000. Dia jual barang-barang tu licin, tinggal rak. Lepas tu berpinjam ceti dengan harga barang pula yang dia berhutang lebih RM60,000. Kita pula nak kena bayar benda tu. Tolong bagi tahu sikit siapa-siapa yang ada menyiasat yang tahu pasal benda ni. Tolong share dekat polis yang terdekat. Nak minta polis tahu benda ni. Kalau dia kata polis tak tahu pasal kejadian ni. Yang dia kata dia ada terlibat dengan gaji apa benda kerja polis tu yang kita pergi lapor diri dekat balai polis tu untuk bekerja tu, tiba-tiba anak dia pula Sari ni. Lepas pada tu dia nak kena curi kain baju apa benda. Kan? Kita nak tahu. Kan? Kenapa pula dengan kedai runcit kita dengan ada kaitan dengan kehidupan dia orang tu? Dia nak masuk ke dalam akaun kepada Kerajaan Negeri. Masa tu yang akaun tu cek tu, accountant cek tu tinggal RM24. Ada tak kejadian tu? Lepas tu duit daripada akaun kedai saya ni dimasukkan ke situ untuk tunjukkan banyak mana duit dalam Kerajaan Negeri. Ada tak? Ini kerja buat sahar ni. Ahli politik ni. Konon-kononnya. Saya nak benda ni diambil tindakan yang tegas lah oleh pihak Kerajaan Negeri Pahang. Kan? Itu je. Nak tengok siapa betul, siapa salah. Dan kaitan dengan satu orang Rusia ni. Yang maklumkan apa benda, kejadian tu yang melibatkan sahar ni kan. Zanizam ni. Lepas tu nak transit ke jenazah tu balik ke sana jadi masalah pula dekat KLIA. Ada cerita kat luar negara tu. Kan? Apa motif dia orang ni sebenarnya? Itu je. Lepas tu dia mengganggu urusan orang, mengganggu rumah tangga orang. Kenapa? Sampai dia khabar dia pula duduk dekat rumah tu dah 2 tahun. Rumah tu kita duduk lebih kurang baru 3 bulan lebih je. Rumah tu dapat apa benda? Dapat CF apa benda menduduk tu, layak duduk tu. Kan? Dia khabar 2 tahun, 3 tahun. Pelik betul individu ni. Dia punya sembang tau, sembang kedai kopi tau. Ejen apa benda yang claim kontrak pembaikan, pembaik pulih, penambah baikan apa benda upgrade sektor infrastruktur kerajaan ni tiba-tiba bangunan tu sendiri pun tak ada. Kerajaan Pahang ni nak kena bayar. 921 ni adalah dalam lingkung tu sebab saya naziran yang buat inspection pada bayaran tu tadi. Pada kontraktor. Jadi dia orang serang saya. Dia mencurigakan saya. Okey? Dia menghalang kerja buat kat saya. Sampai sekarang lah. Dekat Perlis tu. Kan? Termasuk di ISB. Kan? Macam mana dia boleh dapat? Pelik juga. Yang kita ni meniaga tiba-tiba mari satu kelompok ni mengganggu gugat. Rumah kita duduk dekat situ tiba-tiba jadi rumah dia. Padahal dia tak pernah pergi pun buat beli ke apa benda ke, jumpa orang sana. Buat pembayaran ke apa benda ke. Bayar deposit untuk kedai ke apa benda ke. Tak ada budak tu. Budak Dapi dengan Sabrina dengan kelompok dia tak ada. Dia cuma mencuri dokumen-dokumen tu apa benda yang sahar buat ni. Dia konon-kononnya penguatkuasa KDN ni. Yang merampas-rampas, yang ceroboh rumah orang ni. Kita nak polis siasat ni, kelompok kumpulan dia orang ni. SPRM siasat. 921 tu ada membabitkan aktiviti kumpulan tu. Ni, Cik Azamuddin Maki. InsyaAllah, korang akan dapat jawapannya. Ramai anggota BPR yang sekarang ni SPRM terkena dengan kelompok kumpulan ni. InsyaAllah, dapatlah kita bantras kumpulan ni. Okey. Menyelamatkan Malaysia kan. Apa benda? Ni si PM X. Selamatkan Malaysia.